Pasal apa kita serah dekat Tuhan? Pasal kita percaya Tuhan yang atur semua. Kita usaha dah. Kalau tak mau nak jadi hasil, maka itu adalah hasil daripada takdir Allah. Allah tak mau benda tu membuahkan hasil pada kita. Maka kita tawakal pada Allah. Maka jika seorang itu ada tabiat yang demikian itu, maka ia adalah orang yang kuat iman dia dan kuat yakin dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiadalah apa bimbang dalam hatinya dan tiada keluh kesah ia pada yang dikehendaknya itu. Kalau kita ada tawakal, kita tak jadi ghaflah. Kalau kita ada tawakal kepada Allah, dia tak jadi ghaflah. Orang yang tak ada tawakal ni dia ghaflah. Dia kata ni apa ni, saya usaha sampai siang malam hidung korang duk buat. Macam mana saya boleh gagal? Dia ghaflah. Kerana dia tak bertawakal kepada Allah. Dia percaya, kata dia pulun, dia mesti berjaya. Dia percaya lagu tu. Tak betul. Tak mesti kita pulun, kita berjaya. Berapa banyak manusia pulun gagal. Bukan dia tak pulun, dia pulun. Habis punya pulun, gagal. Kegagalan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah dia apa? Allah nak menguji sejauh mana sabar manusia ni. Manusia apabila dia tak ada tawakal, dia marah Tuhan. Dia kata ni awak jadi macam ni, saya dah pulun dah, awak jadi macam ni, saya dah habis duit dah, awak jadi macam ni, saya dah. Dia duk berasa lagu tu. Maka akhirnya dia salahkan Allah atas apa yang menimpa dia. Ini orang tidak bertawakal, tidak beriman dan tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana telah ia berusaha dan telah ia menyerah akan usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala.